Maka bila kita masih tak hilang la maujuda bihaqqin illallah, ketika itu kita dah yakin dengan Allah, baru kita duduk tempat benar. Mana benarnya? La ma'buda bihaqqin illallah. Orang yang sentiasa bersama Allah, dia tak terkeluar daripada zon kehambaan. Dia sentiasa kena ada satu harapan yang tinggi dengan Allah. Dia buat ta'abbud dengan Allah, buat baik dengan Allah. Pasal apa? Allah banyak buat baik dengan aku. Dia fikir balik, Allah buat baik dengan aku terlalu banyak. Kalau Allah tak buat baik dengan aku, Allah benci aku, jadi apa dah kita? Allah lepaskan kita, kita jadi apa? Kita boleh berdiri dengan sendiri kan? Siapa kata kita boleh berdiri dengan sendiri? Hebat mah? Kita mengaji tauhid, qiyamuhu ta'ala binafsi itu sifat kita ke sifat dia? Saja nak tanya. Ni, tapi kadang-kadang kita rasa kita qiyamuhu ta'ala binafsi ya? Ada tak rasa tu? Ada rasa tu? Aku boleh buat sebab aku alim. Aku boleh buat sebab aku ada sponsor kuat. Aku boleh buat sebab aku. Tak ada kah rasa tu? Rasa tu? Rasa ni nak bagi hilang. Ketika kita dok pakai sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni tadi, kita terlupa kita ni hamba Allah. Kita mula nak lawan Allah. Lawan bukan sini, kita lawan tak. Kerja kita sebagai ahli ilmu, anak-anak semua kan, mengaji kena pulun mengaji. La ma'buda bihaqqin illallah, jangan lupa. Mana dia? Kan? Yang Allah sebut dalam surah Sajdah. Ni kerja kita. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Nak doa dengan Allah, nak minta dengan Allah, jangan lupa khaufan wa tama'.